Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hasanat sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai kepada 17 Ramadan. Sudah berada di pertengahan Ramadan yang dijanjikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya kita sudah sampai kepada satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, di mana pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah berlaku satu peristiwa besar, iaitu Perang Badar Al-Kubra. Saudara-saudari muslimin muslimat, Perang Badar menyaksikan satu pertembungan yang tidak seimbang. Umat Islam hanya sekitar 313 orang berdepan dengan hampir 1,000 tentera musyrikin daripada kaum Quraisy yang lengkap bersenjata. Tetapi apa yang kita dapat adalah satu iktibar yang sangat besar kepada umat Islam. Dalam keadaan kekurangan, Allah menurunkan pertolongannya dan mencatatkan kemenangan yang besar buat orang-orang yang beriman. Dan peristiwa Badar ini telah dicatatkan oleh Allah SWT dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya dalam surah Ali Imran, surah ayat ke-123 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menolong kamu di medan Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu bersyukur. Ayat ini sebenarnya menegaskan satu hakikat besar bahawa kemenangan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana jumlah atau kekuatan tenaga fizikal manusia semata-mata. Muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah, secara keseluruhannya Perang Badar Al-Kubra ini menyaksikan 14 orang sahabat Nabi SAW tumbang syahid, di mana 6 orang daripadanya adalah daripada kaum Muhajirin dan 8 orang daripada kumpulan Ansar. Saya dalam kisah para sahabat ini banyak sangat kisah-kisah yang menyayat hati dan menyentuh hati kita. Tetapi saya ceritakan seorang sahabat yang bernama Harisah binti Surakah, di mana beliau adalah sahabat daripada kumpulan Ansar dan beliau syahid bukan kerana berperang tetapi terkena anak panah yang sesat ketika beliau mengambil air untuk diberikan kepada tentera Islam. Namun keikhlasannya menjadikan pengorbanannya dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas tamat peperangan, Ibu Harisah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesedihan lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku tentang Harisah. Jika dia berada di syurga, aku akan bersabar, tetapi jika sebaliknya, aku akan menangisinya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibu Harisah, bukan satu syurga tetapi beberapa syurga, dan sesungguhnya anakmu berada di dalam syurga Firdaus." Hadis Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik. Kisah ini sebenarnya mengajarkan kita bahawa nilai pengorbanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan kepada bagaimana seseorang itu gugur, tetapi pada keikhlasan dan iman dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari muslimat sekalian, marilah kita sama-sama merenung ibrah atau pengajaran yang kita boleh ambil daripada Perang Badar ini. Kalau boleh saya kongsikan 3 pengajaran utama yang boleh kita ambil. Pertamanya, kemenangan itu bukan daripada kuantiti tetapi daripada kualiti. Terutamanya ialah kualiti iman. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa pertolongan yang Allah datangkan pada Perang Badar itu turun apabila iman dan tawakal benar-benar tertanam dalam diri orang yang berjuang. Para sahabat tak bersandar pada kekuatan fizikal tetapi bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pengajaran penting yang boleh kita adaptasi dalam menjalani Ramadan ini ialah amal yang ikhlas dan iman yang teguh lebih bernilai daripada banyaknya perbuatan tanpa pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Kalau boleh kita
imbau kembali Nabi Muhammad SAW sebelum menjalani peperangan ini bermunajat dengan sepenuh hati kepada Allah SWT. Sehingga kan dikatakan selendang yang berada di bahu baginda terjatuh. Hadis daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berdoa pada hari Badar, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku." Lantas Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu." Hadis sahih riwayat Muslim. Apa simbolik daripada selendang dan perkataan Abu Bakar ini? Mari kita lihat sedikit. Imam Nawawi menyebutkan bahawa perbuatan selendang itu jatuh merupakan satu tazallul, iaitu kerendahan hati Nabi Muhammad SAW ketika bermunajat kepada Allah SWT. Doa itu berlangsung dalam keadaan penuh pengharapan. Nabi mengangkat tangannya dengan tinggi dan berlangsung dengan lama sehingga selendang Nabi jatuh dan Nabi tidak menghiraukan perkara tersebut. Lantas Abu Bakar, seorang sahabat yang sangat percaya pada Nabi, berkata dengan lembut, merupakan satu perbuatan tasliyah, iaitu menenangkan Nabi SAW dan percaya bahawa Allah telah memakbulkan doa Nabi. Itulah iktibar bagaimana komunikasi antara seorang yang penuh harapan dan seorang yang percaya kepada kebenaran. Ini mengajarkan kita bahawa usaha mesti disertai dengan doa yang bersungguh-sungguh. Dan perlu kita faham bahawa doa adalah ibadah. Jadi Ramadan adalah peluang yang luas untuk kita beribadah dengan berdoa. Kita ada waktu sahur, kita ada waktu berbuka, kita ada waktu malam hari yang diberi peluang oleh Allah dengan kesempatan untuk kita berdoa. Jadikanlah, manfaatkanlah masa-masa tersebut, masa-masa mustajab itu untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Dan ibrah ketiga adalah Ramadan adalah bulan perubahan dan kemenangan. Badar membuktikan bahawa Ramadan bukan alasan untuk kita jadi lemah, tetapi medan untuk kita bangkit. Jika sahabat mampu berjuang dalam keadaan lapar dan letih, maka kita juga mampu melawan hawa nafsu, meninggalkan dosa dan memperbaiki diri. Sidang pendengar yang dikasihi, saya berpesan kepada diri saya dan para pendengar sekalian, dalam kehidupan realiti kita pada hari ini, kita akan berbagai dengan berbagai ujian. Tekanan hidup, keresahan memikir masa depan, kesakitan, cabaran ekonomi dan sebagainya yang menyebabkan kadang-kadang kita merasa kecil dan lemah, tak berdaya. Tetapi Badar mengajar kita satu perkara yang sangat penting, iaitu sabar dengan ujian dan gantung harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila segala usaha telah dilakukan, pulangkanlah kepada Allah, bertawakal dan berharap Allah dengan rahmat-Nya akan memberi segala apa hajat yang kita harapkan. Marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan sebagai badar peribadi, medan kemenangan ke atas nafsu, kemalasan dan kelalaian. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita iman yang teguh, amal yang ikhlas dan kemenangan yang hakiki di sisi Allah SWT. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.